Tu maksudnya beratnya Al-Quran ni, sebab dia mesti disampaikan oleh Nabi SAW, oleh seorang Rasul. Jadi yang hadis Nabi SAW disebabkan dia tidak seberat Al-Quran. Dia berat tapi dia tidak seberat Al-Quran. Masa diriwayatkan lagi, masa dia turun lagi, dia tidak seberat Al-Quran. Jadi bila dia sampai kepada kita, ataupun bila dia sampai kepada generasi-generasi selepas generasi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kena dipastikan kesahihan dia ataupun kebenaran dia tu, ketepatan dia tu. Sebab Al-Quran bila nak disampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada ramai orang, ramai sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang dengar ramai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik pula ada orang yang tukang tulis, yang menuliskan Al-Quran. Dan ada juga orang-orang yang dipanggil sebagai pembawa Al-Quran ataupun penghafal Al-Quran, yang kita selalu kalau zaman sekarang orang panggil macam hafiz lah. Jadi ada pula yang dilatih sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir dia, tentang makna Al-Quran. Tu maksudnya beratnya Al-Quran ni, sebab dia mesti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh seorang Rasul. Itulah tanggungjawab Rasul untuk menyampaikan Al-Quran tu.